Kalau tengok macam senang. Kami cuba boleh tak? Kami cuba boleh tak? Wow. Besar lah. Besar dia. Manis. Assalamualaikum saudara-saudara, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Hari ini Indra Anak Melayu berada di Kampung Melayu Tanjung Siambang, Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Okay, sekarang kita nak tengok ada pakcik-pakcik lagi, dia kerja dia lagi manjat kelapa, lagi ngupas kelapa. Jadi kita nak tengok, kita tegur dia. Jom. Pak, boleh kami tengok bapak potong kelapa? Cara lama macam ni. Habis manjat kelapa, Pak? Ya. Habis manjat kelapa? Oh, dah siap? Manjat kelapa dia dah siap belum? Ya. Oh, belum. Ini untuk dibawa ke tempat makan macam mana? Batu 6? Orang beli? Tenda kopek itu? Oh, oh, dah ada tempat nampung gitu ya. Habis ni manjat lagi. Boleh tengok? Boleh tengok. Dia tinggal daerah sini. Oh, tinggal kat Betul 8. Ngambil dia dekat daerah sini ni. Oh, beli sama orang dia dapat ni. Oh. Kalau kami beli satu biji untuk minum boleh? Dua? Ketua ni. Oh, ketua. Kalau dia muda tak boleh? Boleh, boleh. Dia siap ini pun manjat. Ya, tak apa. Kami tunggu je. Ini Melayu mana? Melayu Tanjung Pinang. Baca Melayu? Melayu Lingga? Dah lama dah tinggal Tanjung Pinang? 20 tahun. Oh, lama lah. Nanti angkut dia pakai apa? Pakai motor? Oh, gerobak tu. Pakcik dengan nama siapa? Pakcik, nama pakcik siapa? Boleh tahu tak? Siapa? Zainu. Zainu? Pakcik Zainu. Macam senang Kalau tengok macam senang. Kami cuba boleh tak? Kami cuba boleh tak? Boleh. Yang mana cik? Sembarang Yang kecil je Kat action aja. Kecil ya? Semua sana Gini? Kita nak foto tak di sini. Gini? Gini? Dah, saya action aja. Tengok muka sini. Abang untuk bisa. Ambil ujung dulu. Yang senang, tak payah, susah. Tolong Jadi rumah tu. Isik nak dari rumah. Ada sambil dulu. Lagi dulu. Susah betul. Susah, bukan senang. Senang. Susah. Berkeringat. Astagfirullah. Nampak senang je. Nampak senang kerja ni. Praktik tu susah. Ya kan? Biasa kan tak nengok pun bisa kan? Nengok pun bisa. Orang bisnes 800 biji satu hari ni dari Simbah. 800 biji. 800 biji dari Simbah. Itu dah 11,000. Orang kata tak langsung belah. Langsung dibelah sekali tu, tak langsung diambil campak, bikin toprak. Sekarang
sekarang ni kan dia tak ada jenis kopra lagi. Mata klien aja. Masih biasa, baru terbiasa. Kan cakap aja, baru buat. Kalau cakap gampang, kalau buat tak bisa tak boleh cakap. Sama senior tu, dia cakap kat buku tapi dia tak bisa buat. Tanya, tak tahu. Tanya, tak tahu. Kalau yang parah lagi dia kata, adik ni ada itu. Kita tanya, dia tak ada alat. Senang je. Sekali-kali buat, Kalau buat susah. Kalau dia gigit berpeluh. Saya punya kubur pelaku. Dia berapa bisa? Inilah itu. Dari kopek gini, dia ambil berapa cik jual cik? Macam kecil ni. Besar 9,000 eh? Ini muda. Mana? Taklah dah tua. Untuk santan. Ini pancung. Kuih pancong itu untuk itu dia. Kalau yang pancong tu kan dia tak boleh terlalu tua, tak boleh terlalu muda. Nah, ini kita masih di kampung Tanjung Siambang, kampung Melayu juga, Pulau Dompak. Jadi kita jumpa dengan Pak Cik Zaino tadi. Dia tukang manjat kelapa. Ada orang pesan nanti dia bawa ke ni. Dari ni dia asli dia orang Melayu Dayak Lingga, tapi dia dah tinggal kat Tanjung Pinang dah 20 tahun. Inilah suasana di Tanjung Siambang. Banyak pokok kelapa kat sini. Tinggi-tinggi kelapa dia. Jadi kerja tiap hari minyak kelapa atau ada kerja lain tak? Minyak kelapa. Macam-macam tempat lah tu kat Dompak je. Tempat lain. Kawal sampai ke Kawal jauh eh. Kawal tu dekat sana, dekat Trikora sana, dekat Bintan sana, jauh. Okay, sekarang kita nak tengok Pak Cik Zaino manjat kelapa. Okay, jom kita tengok. Ni kerja sehari-hari Pak Cik Zaino ni manjat kelapa saja. Tapi dah ada orang pesan lah. Jadi dia tinggal ambil Dompak, kat Kawal. Dan kita tengok dia proses manjat. Sekarang kita di kampung Melayu Tanjung Siambang, Pulau Dompak. Dia nak manjat pokok ni. Kita nak tengok ni keahlian Pak Cik ni. Itu senang aja kan kalau dah biasa ni manjat. Seram tau orang kerja ni, harus banyak harus fokus. Salah bijak. Semoga Pak Cik dia ni selalu diberi kesihatan, keselamatan, dilindungi Allah. Seram kerja orang minyak kelapa ni.
Penyu tu tak dicampak lah, diikat baru dipotong dengan parang, jadi dia tak tercampak ke bawah. Macam tu. Korang tengok. Wah, dia besar. Besar lebar dia. Kedebung, kedebak, kedebung, kedebak. Satu lagi. Wow, besar lah. Besar buat dia. Besar dia. Besar. Oh, dia siap. Dia siap. Hah? Boleh. Kita nak minum kelapa muda. Satu juga. Dah tak habis tak sebiji? Tak mau minum? Tu. Sedap ni. Langsung dari pokok dia. Tu sendok dia. Untuk ngokot yang putih dia tu, apa nama dia tu? Sendok alami. Tu. Lihat, sedap lihat. Wih. Mari kita minum. Lihat minum. Satu lagi nak? Dah berdua je eh. Manis. Minum. Bagus. Wih. Macam mana besi tu? Ya. Tapi zaman dulu memang pakai ni lah. Tok saya pun macam ni juga.
Kalau hari tu gini ya, sekali dapat segini bukan sikit-sikit. Kenyang. Yang satu je kan kenyang, bagi dua tu tak buka dua. Besar gol je. Ini dah hambat dulu. Kenyang. Ni buang apa? Jumpa lagi dia. Ambil jumpa lagi. Baik. Ya, saya sekian dulu video Indra Anak Melayu di kampung Tanjung Siambang bersama Pak Cik. Pak Cik apa tadi, Cik? Pak Cik mana? Pak Cik Zainu mengambilkan kita kelapa, buah kelapa dan minum kenyang. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Indra Anak Melayu berikutnya. Jangan lupa di subscribe saudara-saudara jika korang suka dengan video Indra Anak Melayu. Assalamualaikum.